Ramai orang tanya, kenapa batuk bila dah okey lepas makan ubat, tak lama lepas tu dia datang balik? Jawapan dia sebenarnya simple je. Like dan follow untuk petua dan tips kesihatan yang lain. Dalam hidung dan paru-paru kita, sebenarnya ada kulit nipis yang tugas dia tapis udara. Nama dia mukosa. Masalahnya mukosa ni dia sangat sensitif. Bila dia kena benda macam habuk, asap rokok, debu, bulu kucing dan bau kuat, mukosa ni dia terus bengkak dan mula menghasilkan lendir atau kahak untuk melindungi diri. Dia samalah macam mata kita ni bila masuk habuk kan, terus berair. Jadi hidung dengan paru-paru kita buat benda yang samalah, cuma versi yang lebih teruk. Bila mukosa ni bengkak, ruang saluran pernafasan kita dia jadi sempit. Udara susah nak keluar masuk. Itu sebabnya bila bernafas tu ada bunyi, macam bunyi wisil. Dan rasa macam bernafas tu macam tak puas kan. Itu yang sampai ada yang sesak nafas, batuk berbulan tak baik-baik dan bersin tak henti-henti. Jadi kalau anda ada masalah asma, resdung, batuk dan kahak, pusinglah ikut mana pun. Punca dia sebenarnya sama je. Gabungan radang atau bengkak, lendir dan sensitif dalam saluran pernafasan kita, inilah punca utama dia. Ni ada satu petua untuk legakan batuk berkahak, asma dan resdung dari akar. Kus Al-Hindi. Kus Al-Hindi ni sebenarnya dah ada banyak kajian ya. Memang banyak sangat khasiat dan manfaatnya. Dia ada coustenolite, dihydrocorticostelectin dan eugenol di mana kesemua khasiat ini membuatkan Kus Al-Hindi bersifat antioksidan, anti radang dan anti mikrob. Maksudnya dia bantu membasmi kuman, mengurangkan bengkak dan mencairkan lendir yang ada dalam saluran pernafasan kita. Kiranya 3 in 1 lah. Jadi dia berikan kelegaan pada tekak dan dada. Bila saluran tekak dan dada dah lega, paru-paru makin sihat, masalah batuk, asma, resdung dan kahak tu insya-Allah akan berkurang. So, saya sangat sarankan untuk yang dalam membatuk tak baik-baik tu untuk ikhtiar Kus Al-Hindi sebab dia dah disarankan dalam hadis dan dikaji secara saintifik. Best of both worlds, insya-Allah. Jangan risau, halal ada, kelulusan mesti ada dan yang penting original. Dapatkan sekarang. Love